Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu antara kita dan kawan-kawan kita siapa yang meninggal dunia dahulu. Bila kita mendengar kawan kita meninggal dunia, pastinya kita nak pergi melayat. Kita nak mendirikan solat jenazah, kita nak iringi jenazahnya ke pengebumian. Kita tahu kita dan kawan-kawan kita rapat, kita dari kecil lagi bermain mungkin, kita sudah mendirikan rumah tangga masih lagi berjumpa. Kita tahu segala buruknya, kejahatannya, kenakalannya, kita simpanlah dan rahsialah. Jagalah mulut kita. Jangan sampai kita jejeh dan menceritakan tentang keburuknya. Walaupun kita kata kelakar, kita harus berhati-hati kerana malaikat sedang menyaksikan dan mengaminkan apa yang kita lafazkan. Penting untuk kita melafazkan yang baik-baik. Doakanlah buat si mati. Kita cakaplah yang baik-baik dan sebutlah kebaikan-kebaikannya. Simpanlah dan rahsiakanlah segala keburukan, kejahatan, kenakalan, maksiat, zina, apa yang dia telah lakukan. Jangan kita cerita dan buka dan beritahu orang lain. Simpanlah rahsia keburukan kawan.